Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita hadir ke hadapan Menara Kuala Lumpur ini adalah untuk mendedahkan berkaitan dengan pemberian konsesi kepada LHS SM lah, yang mana sebelum ini Menteri Komunikasi mengatakan bahawa penganugerahan tender ini dibuat secara terbuka, secara RFP. So hari ini bila kita dapat, kita diberikan gambar-gambar yang membuktikan bahawa kerajaan hari ini sememangnya mengenali LHS ni. Kalau kita tengok di sini adalah gambar owner daripada LHS ni, Tan Sri Lin Kencing di dalam majlis minum petang bersama dengan menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. So ini adalah tindakan kita yang pertama. Kita nak mendedahkan dan kita nak meminta supaya pihak SPRM untuk masuk dan menyiasat penganugerahan ini, dan kita minta juga supaya menteri mendedahkan apa lagi lima senarai company yang masuk bid untuk Menara Kuala Lumpur ni. So kita akan mulakan kita punya sidang media dengan rakan-rakan NGO yang akan mengutarakan mereka punya pandangan mereka berkaitan dengan isu Menara Kuala Lumpur ni. Saya start dengan Datuk Rizwan dari kelas. Baik, terima kasih kepada media. Ini adalah isu melibatkan Menara Kuala Lumpur. Hak orang Melayu terlihat hari ini di mana Parti Keramat UMNO hari ini kita lihat tak mampu bela orang Melayu. Ini yang berlaku di dalam negara ini. Saya harap Parti UMNO ni bubar terus. Jangan nasihat Parti Bersatu bubar. UMNO patut dibubar. Salah satu contoh Menara Kuala Lumpur. Kenapa tak dapat bela orang Melayu? Selama ni orang Melayu yang mentadbir Menara Kuala Lumpur. Kenapa hari ini UMNO gagal dalam isu ni? Apa yang kita lihat, mereka dibawa tunjuk parti bangsa lain. Ini yang kita nampak. Saya minta pihak SPRM tanpa fahaman politik ataupun berpihak mana-mana, perlu siasat isu ni secara dalam-dalamnya. Perlu telus dalam perkara ni. Saya mintalah Parti UMNO hari ini perlu sedar. Saya terpaksa sebut politik. Walaupun saya bukan orang politik, NGO dari NGO, saya terpaksa cakap. Sebab apa? Setiap kali UMNO kata bela orang Melayu, berjuang untuk orang Melayu, mana ada tergadai Menara Kuala Lumpur ini hari ini tergadai kepada bangsa lain, syarikat bangsa lain. Ini yang berlaku dalam negara ini. Saya harap pemimpin-pemimpin yang duduk dalam Parti Keramat UMNO ni perlulah sedar diri sebelum kita nak berjuang untuk orang Melayu. Setiap kali kita laungkan hidup Melayu, hidup Melayu. Apa yang hidup hari ini tergugur. Ini yang berlaku dalam Menara Kuala Lumpur. Tolonglah sedar. Tolong sedarlah sikit. Begitu juga saya minta semua rakyat dalam Malaysia ni, khususnya anak-anak muda Melayu yang sibuk meniaga ni, perlu ada fahaman politik. Marilah kita gabung di bawah satu payung. Kita selamatkan negara ni, selamatkan orang Melayu dalam negara ni. Ini yang saya minta. Terima kasih. Okey, kemudian saya jemput Puan Bibi daripada Negarawati untuk menjelaskan berkaitan dengan isu ni Menara Kuala Lumpur. Okey, Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan salam hormat, salam sejahtera kepada semua yang mendengar pada hari ini. Saya sebenarnya bercakap melalui background saya selaku company secretary, chartered company secretary. Pada saya melihat perkara ini tidak akan berlaku jika bila mana kerajaan melalui syarikat JLC mereka, iaitu Telekom Malaysia, bila dia ingin menyerahkan kepada syarikat lain untuk mengambil alih, disebabkan mereka merasakan tidak ada lagi kepentingan bagi mereka sebab mereka bukan dalam bidang aktiviti yang disebutkan untuk menguruskan Menara KL. Jadi sebab itu Hydroshop masuk membeli ikuti-ikuti dengan terma-terma yang telah disetujui. Seharusnya Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd ini dikekalkan untuk menjadi syarikat yang mentadbir urus operasi di dalam Menara KL ini. Dan kalau mereka yang nak mengambil alih, sepatutnya mengambil alih ikuiti dalam syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd tersebut. Contohnya, bila Hydroshop telah mengambil alih ekuiti daripada saham-saham di dalam Menara KL Kuala Lumpur Sdn Bhd ini, seharusnya kerajaan melalui kementerian yang terbabit ini bersama dengan Telekom
Malaysia sepatutnya memanggil pihak-pihak yang berminat untuk membeli semula equity daripada syarikat Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad tersebut melalui Hydroshop, sebab Hydroshop telah mengambil alih. Jadi ia kekal masih lagi Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad menjadi pentadbir urus pada operasi di dalam menguruskan Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad ini. Jadi saya nampak berlakunya sedikit kelompongan. Kelompongan adalah di mana sepatutnya ini mengambil kira kepada tadbir urus, corporate governance dalam sesebuah syarikat tersebut. Jadi di sini ada kelompongan, dan bila dikatakan ada usaha-usaha ataupun perkara-perkara yang melibatkan berkemungkinan melibatkan kroni-kroni yang terlibat. Kerana kita tengok foto-foto yang ada kat sini, yang saya minta SPRM untuk mengkaji, kita khawatir ada perkara-perkara yang melibatkan yang kita tidak ketahui, rakyat tidak ketahui, dan rakyat perlu tahu dan ambil maklum. Kerana kita tahu Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad ini bukan milik kerajaan semata-mata, ia milik rakyat. Jadi sepatutnya peralihan kuasa government yang sebelum ini dengan yang sekarang ini, sepatutnya ini mengekalkan Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad itu adalah syarikat yang diberikan amanah untuk mentadbir, menguruskan aktiviti dan operasi di bawah Menara Kuala Lumpur ini, iaitu aset kerajaan, milik rakyat kita. Tetapi apa yang saya nampak, ada berlaku masalah kerana bila Hydroshop ambil alih dengan terma-terma yang disetujui, dan saya faham pihak Hydroshop kini dalam proses mahkamah, biarlah mereka dengan dokumen-dokumennya untuk mendapatkan pampasan dan juga mendapatkan keadilan bagi pihak mereka. Terma-terma tersebut termasuklah bebanan-bebanan yang terpaksa dipikul dalam menguruskan sepanjang tempoh dia telah mengambil alih equity dalam syarikat Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad tersebut. Tetapi seharusnya mereka yang ingin mengambil alih, maksudnya syarikat-syarikat lain lah yang pembida-pembida, seharusnya kerajaan memberikan tumpuan bersama-sama dengan pihak Hydroshop yang telah membeli equity Telekom Malaysia di bawah Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad itu, untuk bersama dengan pembida-pembida yang berkelaikan. Proposal-proposal yang diserahkan oleh pembida-pembida tersebut, sepatutnya kerajaan melalui Kementerian ataupun Telekom Malaysia menggariskan apakah garis panduan yang sepatutnya, dan mereka mengambil alih Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad itu sendiri. Jadi yang menjalankan operasi ini bukan orang lain, bukan orang luar, masih lagi dikekalkan kepada syarikat Menara Kuala Lumpur Sedang Berhad. Faham maksud saya? Jadi ini ialah ikon kita, Putrajaya ikon kita, KLCC ikon kita, Menara KL ikon kita. Perkara ini tidak akan terjadi kalau corporate governance itu dikekalkan dan kerajaan yang menjadi orang kata peralihan kuasa kerajaan itu mengambil kira faktor-faktor ini, dan kita mahu SPRM menyiasat sebenar-benarnya dengan dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti yang kita ada ini. Sekian, terima kasih. Okay, kemudian saya jemput daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Kak Jan. Saya menyeru semua orang Melayu, bangun, jangan tidur lagi. Hak kita dah nak diambil orang. Bangun orang Melayu, jangan tidur. Hak Bumi Putra dah dikacau. Jadi macam mana kita nak biarkan macam tu ke? Kita harus bersatu. Bukan parti bersatu ya. Saya mohon semua orang Melayu bersatu. Jangan biar hak kita diambil orang. Jadi Putra. Assalamualaikum semua. Saya Syarul Syarif bagi pihak Parti Putra, Ketua Perangai Parti Putra. Di sini apa yang kita semua nampak gambar bagi Bumi Putra. Kita bertanya, sebelum ni syarikat ni 100% Bumi Putra. Macam mana tiba-tiba boleh ditukar? Bila suddenly macam tu, tutup 1-2 hari buka balik. Kononnya nak penyelenggaraan. Banyak berkata bukan-bukan. Maksudnya dari sini gambar yang saya nampak ni, adakah deal ni dilakukan sebelum atau dah dirancang? Maksudnya di sini, maknanya kita nak menyeru semua, ini bukan berkenaan parti politik, ini berkenaan hak Bumi Putra. Tak kira apa parti sekalian pun, saya rasa bagi parti yang bukan parti Melayu pun, kalau hak kamu dirampas, kamu pun mesti tak suka. Maksudnya di sini kita nak panggil semua buka mata apa yang berlaku. Mengapa perlu tukar perkataan sekejap macam ni macam tu, dan banyak juga saya gambar macam pelik. Siapa gentleman ni berdiri sebelah PMX? Macam mana dia boleh dapat gambar ni? Macam mana, siapa yang memberi gambar ni? Bila? Ataupun ada gambar lain? Ni. Ini. Apa yang diorang bercerita? Macam mana pula anti-develop
dengan Lim Guan Eng juga dengan Timbalan Menteri Komunikasi boleh ada bersama. Ini kita nak pertanyaan ni semua penjawat awam pun patut faham. Maknanya ini kita tak nak being bias, kita nak bagi tahu benda yang berlaku. Itu saja. Terima kasih. Ini mana ada gambar edit, ni gambar betul lah. Edit gambar bukan ini edit. bukan gambar edit lah, saya beritahu. Pemilihan PKR sedang berlangsung tu senang kita dapat gambar. Alright, untuk merumuskan untuk apa kita sampai ke depan Menara KL ini dan selepas ni mungkin ada lagi kita akan ke SPRM pula. Jadi yang pertama kita nak merumuskan adalah yang pertamanya adalah daripada segi dasar yang dibuat oleh kerajaan. Kita ada satu dasar dipanggil sebagai dasar keselamatan equity Bumiputera ESN, yang mana kita nak bukan kita nak bagi tahu kata kerajaan mengurangkan, tapi kita nak tanya, dan ini yang perlu dijawab oleh kerajaan Madani hari ini, adakah mereka masih menggunakan dasar ini, yang mana dalam dasar ini dia jelas bagi tahu mana-mana pegangan equity Bumiputera 100% tidak boleh dikurangkan. So kalau kerajaan hari ini dia tidak lagi melaksanakan dasar ini, so dia kena bagi tahulah dekat rakyat. Ini bukan dia nak menyembunyikan. So yang nombor 2-nya adalah berkaitan dengan ni lah, gambar-gambar yang keluar ni. Gambar-gambar yang keluar ni adalah sangat hebat. Sebab apa? Macam mana seorang yang mendapat konsesi Menara Kuala Lumpur ni sebelum sign, dia boleh jumpa dengan Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri konsesi Menara Kuala Lumpur ni di bawah UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan juga Menara Kuala Lumpur di bawah menteri ni lah, kita pun tahu Paul Engencu ni. Jadi yang ni lah yang pihak SPRM perlu siasat. Dia tidak boleh bila yang tidak menyokong kerajaan maka mereka akan siasat. Yang menyokong kerajaan dia mendiamkan diri begitu sahaja. Jadi kita naklah Azam Baki ni menjadi ketua Pesuruhjaya ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bukannya penggalak rasuah Malaysia. Jadi dia perlu menyiasat dan memastikan supaya tidak ada sebarang rasuah yang berlaku kat dalam Menara Kuala Lumpur inilah. Dan kita tengok juga bila konsesi ini disign adalah semasa pemilihan PKR ni lah. So kita nak tahu kenapa dia buat begitu dekat dengan election ni. Jadi adakah ada sumber-sumber pendanaan dan sebagainya. Jadi ni pihak SPRM kena siasat dan pastikan mana-mana orang yang melakukan rasuah itu dia kena ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi ini yang rakyat Malaysia nak tahu, sebab gambar-gambar ni semua dah viral dah, saya ingat, dengan Timbalan Menteri Komunikasi dan Ling Siong Hai ni, dia bukan soal dia adalah bukan Melayu. Ada mereka main naratif, dia kata di sebelah side sini racist, dia orang tak suka orang Cina, orang India. It's not about that. Kalau orang Melayu pun dekat sini, mesti kita akan duduk di sini dan akan mempertahankan SPRM kena siasat. Sebab macam mana seseorang ini boleh ada hubungan yang sangat rapat dengan semua menteri yang kait dengan Menara Kuala Lumpur ini. Jadi ini yang perlu difahami oleh rakyat Malaysia. And ini adalah disebabkan soal integriti, bukan disoalkan race atau religious mata-mata. Jadi kalau soal race itu adalah berkaitan dengan yang ni, kerajaan kena jawab. Kalau dulu diekalkan 100% equity itu, kenapa berlakunya penyusutan? Ini kerajaan kena jawablah kepada rakyat, mudah aja. Kalau kerajaan bagi tahu mereka tidak lagi orang kata melaksanakan dasar itu, so rakyat boleh menerima dengan baiklah benda ni. Ini yang perlu, dia bukannya dia orang kata berdiam begitu saja. Ya, saya rasa itu saja. Ada apa-apa ni ke? Question? Ada? Tak ada Kita nak ambil gambar dengan ni Anwar Ibrahim dan juga kita buat satu line. LSS ni. Tak, kita buat sini ada nampak. Jadi sekarang menara ni effectively run by Lim Siong Hai. Dia di-run oleh LSS SM. Syarikat yang ni pun ada isu juga. Syarikat ni masa menang bid ni dia belum wujud lagi. Syarikat ni wujud pada 29 hari bulan Jun tahun 2024. Masa dia open tender 4 hari bulan April, tak silap saya, dia close pada 5 hari bulan Mei. Dia diasaskan 29 hari bulan Jun. Yang ni pun SPRM kena siasat. Macam mana satu syarikat yang diwujudkan selepas close tender boleh menang dia punya ni Menara Kuala Lumpur.
So sekarang ni diuruskan oleh dia lah. Dan yang kita kena, dia bukan saja SPRM, ASC juga kena siasat. Sebab LSS ni sekarang dia duduk dekat dalam AS market. So kalau kita tengok dalam bursa ni, dia daripada lead pergi kepada AS pergi kepada second board dan kemudian dia main board kan. So apa yang berlaku sekarang ni adalah dia duduk dekat AS, dia nak pergi kepada main board. Dan dia tidak ada sebarang projek yang latest lah. So mungkin dia nak gunakan menara Kuala Lumpur ni untuk raiskan dia punya market. Jadi ini dah menjadi sebagai insider trading. So ini pihak-pihak yang berwajib kena menyiasat benda ni semua, sebab ini melibatkan integriti. Yang mana Anwar Ibrahim sebut tentang reformasi. Saya cukup ingat benda tu. Dan sedara kita mahukan negara yang reform. Jadi kita perlu reform sembok kat ni. Alright. Okey. Dari segi bentukan undang-undang ni, kita sikit apa dia bentukan yang dia masa didakwa nak claim tak satu bilion tu, kita sikit. Itu MKSB, tu kena tanya dengan MKSB ya. Saya bukan, kita kat sini bukan mewakili MKSB, kita mewakili rakyat Malaysia. Tapi yang tu kalau nak tanya, saya rasa Puan Bibi boleh ikut daripada composition, pampasan kerajaan yang sepatutnya wajar bayar pada MKSB. Saya fikir apa yang berlaku, kita kena tahu the detail of it, you know. Apa terma-terma yang telah dirujui oleh sebelumnya kerajaan melalui Telekom Malaysia yang mengikuti apa dia punya terma-terma yang telah dirujui. Dan kalau pampasan itu ingin dibuat dengan perkara-perkara yang berlaku ini, dia terpaksa mengambil kira kos-kos yang telah disumbangkan oleh pihak yang mengambil alih syarikat tersebut, ikuti-ikuti yang telah dibeli oleh Hydroshop Datuk Hamid ya. Jadi perkara ini saya rasa di pihak Hydroshop sendiri lah yang akan mengambil kira lah pampasan-pampasan yang sepatutnya diberikan. Tetapi dari segi yang dah mengambil alih sekarang ini pun sepatutnya dia tidak boleh lepas tangan. Sebab tu saya kata sebenarnya bukan LSH dia punya company yang LSHSM ni, sepatutnya dia bukan atas nama itu. Sepatutnya dia mengambil alih Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd untuk menjalankan operasi, mengekalkan. Cuma yang bertukar ialah struktur organisasi dan equity. Jadi shareholder dan juga equity. Jadi pampasan-pampasan yang sepatutnya diterima oleh Hydroshop itu dikembalikan semula dengan semua perkara-perkara yang melibatkan kos dan sebagainya, bukan sikit ya. Perkara ini besar. Dan yang paling penting sekali berkenaan dengan perkara yang berlaku yang kita bincangkan tadi, equity itu sendiri. Kalau kita kata kita ingin keterjaminan dari segi equity Bumiputera, kalau kerajaan pada hari ini memikirkan equity Bumiputera itu tidak lagi penting, dan dia kena declare lah. Sebab kita tak nak dalam akta, dalam dasar kita mempertahankan tentang equity Bumiputera, tetapi dari segi pelaksanaan tidak dibuat. Sebab tu kadang-kadang dari segi perlembagaan, you all tengok perlembagaan, you all baca perlembagaan, ia sebenarnya dia direct forward, tetapi di belakang tabir pelaksanaannya tidak. Jadi ini adalah satu cara takbir urus yang salah. Kerajaan kena perlu peka, ini adalah kita punya hak sebagai rakyat. Kami ini yang hadir, NGO-NGO, mewakili suara rakyat. Walaupun kami tak ramai, tapi suara di bawah akar umbi ingin tahu. Jadi ketidaktelusan apa yang berlaku di dalam proses peralihan, mengambil alih operasi pentadbiran Menara KL ini, rakyat perlu tahu. Terima kasih. Aku sini nak buat ni penambahan yang tadi cakap. Semasa Hydroshop beli share daripada Telekom Malaysia Berhad, dia ada term-term yang diletakkan oleh Telekom Malaysia Berhad, antaranya liability. So apa yang berlaku sekarang ni, yang kita dapat maklum daripada dia punya kes di court sekarang ni adalah liability ni diabsorb oleh Hydroshop, dan dalam masa yang sama kerajaan buang MKSB. So LSHSM ni dia dapat masuk ke Menara Kuala Lumpur ni free saja, sebab liability tu masih di bawah Hydroshop. Dan semua dia ada liability 314 juta, kerugian 42 juta tak silap saya, dan kerja-kerja VM Lab yang dia dah buat. Macam sekarang ni kan dia announce baru ni dia buat 20 juta kan. So yang ni pun dia kena buktikan lah apa yang dia buat. Sebab yang semasa kita tengok masa Pun M buka kapsul baru ni, kita dibawa untuk melawat dekat level 3 ni, semua dah siap dah. Dia ada glass house dekat ground floor tu, semua dibuat oleh Hydroshop. So bila syarikat LSHSM ni mengatakan dia spend 20 juta, dan kita kena ingat LSHS ni dia listing. So bila dia cakap dia spend, dia boleh keluar duit daripada market. So yang ni
pihak AC kena siasat dan kena pastikan dia orang dapat detail apakah yang dibelanjakan 20 juta oleh LHSM ni. Dan kerajaan wajib untuk membayar pampasan sebab Hydroshock ini dia menanggung, dia absorb liability yang dibuat oleh kerajaan, bukan dia. Orang kata apa, sekiranya kerajaan biar macam tu, dia mungkin akan bankrupt. Jadi ini adalah satu amalan yang tak baik lah. Dia bagi hutang pada Hydroshock dan dia buang MKSB dan last sekali hutang orang tu yang kena. Dan LSS ni lah yang sepatutnya bila dia masuk ke Menara Kuala Lumpur, dia lah yang kena ambil liability dan juga hutang-hutang lampau MKSB. Sepatutnya dalam mana-mana amalan pun itulah yang sepatutnya berlaku. So ada apa ni soalan? Gambar. Ini adalah pengasas Lim Song Hai orang tanya tadi. Semua saya lah. Semua gambar dia. Tak, semua. Okey. Gambar. Mat. Ya. Ada lagi gambar. Gambar siapa? Kami Fazil ke siapa? Kami Fazil. Kalah. Ada lagi. Menara KL Tower. Dah menara KL Tower lagi. Ini sokong kami Fazil. Sekarang saya pagi. Alright.